Sesan! Hai korang, kalau saya cakap pokok belakang saya ni adalah pokok miracle tree, korang percaya tak? Sekarang ni ramai orang cari pokok ni sebab kandungan nutrisinya yang tinggi. Ini adalah pokok moringa atau lebih dikenali sebagai pokok keluh. Ia sering menjadi perhatian orang ramai. Yang menariknya pokok ni, semua bahagian pokok ni boleh dimanfaatkan daripada buah, pokok, daun, biji dia mengikut cara pemprosesan dan cara penggunaannya. Daun moringa kaya dengan vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, protein tumbuhan dan antioksidan. Sebab itulah ramai orang pilih moringa ni sebagai sebahagian daripada pemakanan yang sihat. Di ladang Nasuha, daun moringa diproses menjadi teh herba. Jadi untuk orang yang gemar minum teh, korang boleh beli ni sebagai teh harian ataupun ni untuk dry leaf. Korang nak tengok sendiri pokok moringa dan ratusan pokok herba yang lain, jangan lupa like, follow and share. Follow kami untuk kenali lebih banyak pokok herba yang menarik.